Okay, korang tengok. Tebal dia, mak punya tebal tu mak tengah buat lagi. Semoga terliur korang. Mak kita punya kek by Rose Mawar. Boleh menambahkan masal kalau makan. Sedapnya. Lele guys. Masalah sedap. Sedap kan? Tengok. Suka tak? Suka tak? Saya dah cakap sedap gila. Mak aku kalau buat kek memang sedap. Mak boleh. Habislah. So guys, tengok guys. InsyaAllah mak kan nanti kita akan buka kan mak kan? Okey tak kalau mula-mula kita orang buat 50 dulu kan? Buat 50 dulu okey lah kan, betul tak? Kita try starting 50 bekal dulu. Kalau macam memuaskan, tiba-tiba macam laju je, kita akan buat lagi banyak lagi. So maybe kita akan buka kasut besi, tengoklah macam mana insyaAllah. Semoga dia memudahkan rezeki bisnes mak. Mungkin ada kek batik juga Kek batik mak sedap guys. Korang tak rasa lagi dengan cokoja insyaAllah. Wah ada lebih lagi. Kalau cahaya sangat nanti dia besar. So guys, kita akan jual kalau korang tengok mak punya ni. Ya Allah, sedapnya. Yang ini untuk family makan je. InsyaAllah minggu depan next week kita orang akan rancang untuk nak buka nanti ya. So korang doa-doakanlah. Okay? Sedapnya.